Ada beberapa soalan. Apakah hukum tentang jualan langsung yang mana perniagaan ada unsur yang dinamakan memakan harta secara batil? Kerana bertungku lumus adalah ahli di bawahan sedangkan orang lama tunggu keuntungan saja. Adakah ini boleh di sisi syarak? MLM ni. Kebanyakan dari sistem ini dia adalah salah di segi syarak. Tidak harus pada sisi syarak. Hasil lendek orang. Kita hanya daftar dia, nama kita cari 10 orang, orang yang di bawah kita kena cari sekali ganda je pula. Jadi 20 orang jadi 30 orang, kita duduk di atas tu, ambil atas mana yuran orang masuk, nak persen daripada tu duk makan reti semua. Akhirnya orang yang kemudian kali nak ambil benda. Biasanya benda-benda lagu ni orang kemudian sekali mengalami kerugian. Sebab tu fatwa yang kita dapat hukumnya adalah haram. Bukan cara Islam lagu ni.